Orang Malaysia ah? Hai, awak Malaysia ke? Tengok muka tahu orang Malaysia kan? Malaysia kat mana? Boleh kenalan? Awak dah kahwin belum? Awak dah kahwin belum? Hai. Awak first time datang Phuket ke? Macam mana sebut? Phuket. Bukan Phuket, bukan? Masak fam. Ah. Masak royalty fam. Bukan. Abel. Dia buat belah kiri Đâu có đi Rainbow làm gì, mai chỉ là xách phao thôi, ở phía dưới rồi. Không, ý nói á, là tại sao đi xuống dưới này, sao không ăn mấy cái nhà hàng ở dưới này mà đi ăn nhà hàng của Phú Mừ á. Dễ gì, nó sẽ để lát nó tối tôi kêu nó đặt ăn sáng ở dưới địa trung tâm này nè. Trao đổi. Chỗ đó Viện Cửu Long đó cũng được, chỗ Factory cũng được. Nãy em nói á, là 9 giờ đó nó đi thấy không có ăn sáng gì chứ. Khách này là đi nó ăn sáng, ăn trưa, ăn tối đầy đủ. Adik, jangan pergi kotor baju dek. Ah. Adik kepo dia pergi masuk apa? Pasir dalam kasut. Weh, slow. Opo. Wah, jellyfish bahaya. Wah, sunset. Dia kadang-kadang rasa batu, kadang-kadang rasa pasir. Apa tu tergantung tu, nakutkan. Mana? Tengok yang dia tinggal adik. Tengok dekat. Dia muda. Mana Yayang? Adik tengok tu dek. Cantik sunset. Memang elok dia panggil sunset town pun. Sunset beach kita benam guys. Alamak, ada minyak pula situ. Saya tak ingat Mamina tu, saya ingat matahari lah, kenyang selangkah. Dia ada situ kan. Syuk. Okay, thank you.
Hai, syuh. Oi, buat model dia pula kat situ. Cepat ni. Okey. Anda semua, kami sekarang berada di Pukok. Cuti sama keluarga, alhamdulillah. Dah lama tak bercuti bersama, cuti sekolah ni sepatutnya bercuti kat sini. Memang cantik lah, orang kata Pukok ni cantik. Memang betul lah, memang cantik. Hari ni kita berada di Sunset Beach. Memang kat sini matahari terbenam dia tadi memang cantik. Di pantai dia banyak masalah sini. Banyak pelancong. Banyak pelancong luar negara. Malaysia ada, semua ada. Ni anak-anak saya semua, Suziana semua tengah menikmati matahari terbenam. Yang ni duduk main pasir tak habis-habis. Cantik guys, memang cantik. Okay, lepas tu waktu maghrib lah untuk kawasan Pukok, Vietnam sekarang. Jadi Jun tanya what's the time? Tu apa tu naik tu? Tu. Jom kata tu duduk tengah, cantik. Jom kita duduk tengah.
Come up. Hey. Okay, go, let's go. Come on. Hey, come here. dưới hả? Jadi dah. You're so tired. You're so early. Tomorrow we can walk more. You know. Alo. Tomorrow I take you more. You need to take more photo from that side. Tak ada sifat. Guys, hari kedua di Phuket. Kita berada di Sunset Town. Tempat ni memang cantik lah. Architecture dia macam style-style Rome lah. Tengok. Rome Itali kan. Sunset Town. Baik, kita nak naik kereta kabel guys. Mana? Kita nak pergi Pineapple Island. Oh. Kabel car yang terpanjang di dunia guys. Saya tak tahu kalau saya salah. Tapi apa saya baca, dia kata ni kabel car yang terpanjang di dunia berada di Phuket, Vietnam. Dan kita nak naik. Adik, nak naik kabel car. Jom. Cantik lah. Guys, today we are at the cable car. Ah. It was so long. Ni apa benda kau cakap English ni? Accent kau tak bagus. Nak ada kau. Ah. 로 향해 보세요. 신선한 해산물과 다양한 현지 요리가 준비되어 있습니다. 혹은 베트남의 전통 정취가 가득한 테이스트 오브 베트남에서 문화시장 같은 활기찬 분위기를 Cantik lah udah jenis guys. Jauh je. 마음도 홀리게 25 minutes. 백펄슨 생만으로 만든 요리와 음료가 달콤하고 상큼한 휴식을 선사할 것입니다. 뿐만 아니라 지금 트로피카 프루트 페스트가 여러분의 오감을 깨울 준비를 마쳤습니다. 상큼한 과일 향연, 눈부신 퍼포먼스, 그리고 이번 시즌 단 하나의 특별한 쇼, 써니 혼예. 밝은 에너지의 마스코트 써니와 함께 환한 웃음이 가득한 축제의 순간을 즐겨보세요. 빛과 그리고 화려한 색채가 어우러진 축제의 열기 속에서 세계적인 수제비 써니와 드디어 만나보세요. 한국 현지 야구장에서 바이에른 전통 레시피로 완성된 선크래프트 비어와 함께 짜릿한 설렘과 에너지가 가득한 축제의 기분을 만끽해보세요. 선버드 컴퍼니에 대해서 여러분의 하루가 더 빛나고 더 특별해지길 바랍니다. 즐겁고 잊지 못할 시간 되세요. Синий океан, мы возвращаемся в город закатов, сверкающее сердце острова Фукуока. Если вы ищете идеальное сочетание зрелищ, вкуса и традиций, загляните в гастроклуб Сан-Бавария. Прибрежное место встречи для тех, кто ценит красоту. Weh, mana anak aku weh? Mana dia? Oh, tu dia. Woo!
Ni balik. Tadi datang ni balik. Oh ni yang cantik ni. Dear guests, as your cable car glides across the deep blue sea, we are now returning to Sunset Town, the vibrant heart of Phu Quoc Island. If you seek a place where sight, taste, and emotion meet in perfect harmony, stop by Sun Bavaria Gastropub, a seaside retreat for those who cherish beauty in every detail. By day, it's the perfect spot to admire the magnificent Kiss Bridge and its surreal sunsets. By night, Sun Bavaria Gastropub transforms into a lively stage with the Symphony of the Sea show and spectacular high-altitude fireworks lighting up the sky at Sunset Town every night. As your cabin approaches the western shore, you'll see Sunset Town shimmering brighter than ever, alive with new, inspiring destinations waiting to be explored. Discover Eric Kaser Bakery, where French finesse meets tropical charm. Sunset Bazaar, a lively street of colors, flavors, and endless joy. And Kiss Square, the heart of every festival, where art, music, and emotions unite. Sayang. Tak mandi ke? Nampak mandi-manda guys. Okey. Mandi-mandi. Kita tak mandi lah. Ya. Dah. Jangan jauh sangat. Situ dah. Awish. Kena seluar dah. Dah. Daddy, Naik market kat Phu Quoc. Apa? Okey, nanti kita jalan. Apa? Nice. Apa ni? Beranilah nak makan. Ini seafood. Habis tu muncul lah order tu. Ada nasta itu.
Daripada buluh semua kan. Banyak ni adik. Bambu. Cantik tak? Kalau di tengah ni dia ambil gambar. Dalam pun cantik. Segambar. Tak apa, jadi. Daddy pergi. Daddy lagi sikit. Wow. Dia buat video tau. Hey guys, so today we are at the beautiful view. Okay, maintain terus. Jangan dulu lah. Maintain. Hey guys, so today we are at the, I don't know we are at the Vietnam, but look how beautiful is it, right? Now I will show you. I think it's like a Kung Fu China, right? Okay. Thank you. Pasal tag siapa tu? Pasal Tu? Nak buat tu? Nak naik sekarang? Nak, tapi takut malam tak sempat yang. Naik sekarang? Ha. Ini duduk tengah lah. Kita kata kat gambar dah. Wah, kita punya suri. Finally dapat naik ni macam kita tengok Ada dekat ikan ke ni? media Ada lah, sosial, ada. tempat-tempat yang macam ni. So yang ni kita kena bayar $200. $200,000.
Adik. Ya, siapa? Adik, hai. Hai. Mami. Ya, hai, Daddy. Hai, Daddy. Ya, Mami nak buat timer 5 second. Jom sayang. 6, 7. Sekejap, adik. Lama tak nampak. Hai, say hi. Buat live ke? Tak. Buat live ke? Tak Yalah. My father is overweight right now. Overweight. Ni hotel. He's Hotel apa? diet. Anak-anak tak sabar nak tengok, nak naik apa? Roller coaster, sabar. Wonder. Kan? Inilah yang kita nampak, building-building macam Europe. Bergaung suara saya. Wow. Oh, cantik lah. See. Kau nampak pemandangan dia? Cuba dia dong. Janganlah. Dia 200,000 tu. Kat sini lah orang ambil gambar yang macam nampak macam Europe tu. Kan? Dekat Venice aku nak Venice. Mami. Ya awak. Dia, anak duk risau dia dah gemuk sekarang. Supermarket. Dia kata saya gemuk. Dia kata sebab saya kapal ni sengit. Padahal nak tahu memang kapal ni sengit. Oh, nice. So kita datang tengah hari. Nice, Biasanya Andran. dia orang open pukul 5 dan Pukul 5 akan ramai. Orang akan queue. So queue dia lebih mengambil masa dalam 1 jam macam tu. Mami. Ya. Adik dalam dekat sini ada buku teks darjah 4 PI ada pasal Mila Gondola. Oh. Enggak, anak saya rajin dah baca buku teks. Bagus. Anak kau orang. Okey. Jadi ke tepi. Yalah bukan nak jatuh pun. Okey, kita dah sampai ke mana? Green Wonder. Green Wonder. Ini nama termasuk. Alah, habis tak sempat. Wow. Bagi Chan lah dah habis tengok ikan. Dah habis kami nak ikan. Dari semalam kita tengok ikan. Alah paimah baik besarnya. Comel kan?
Boleh bela best ni. Dek. Tu apa tu? Besar. Oh, dia bukan kot. Macam bantal. Tu bukanlah. Tu bukanlah. Tu ni patung dia. Kau besar tu takutnya. Macam cerita Jaws. Ini Giant ni. Yang nak ambil gambar ke? Mana? Hujung tu nampak? Giant mesti ada lagi. Oh, apa atas tu? Apa atas tu? Apa? Oh. Amin. Mana? Oh, okey. Great Wall kan dekat dengan Wing apa ni? Wing Wonder. Betul kalau kita nak. Dia orang kata seberang sana, seberang laut, kita kita dah nampak Cambodia sebenarnya. Cambodia. Atau Kemboja. Mami pergi negara berapa? Di bawah dia. Cambodia, pergi Thailand, pergi Indonesia, pergi Australia. Itu je lah. Arab. Tingginya. Aku ingat benda ni rendah, rupanya tinggi weh. Vietnam. Wow. Kau tengok. Ada lagi satu mami belum pergi. Apa? Malaysia. Apa lagi mami itu juga? Okey, mami dah 6 negara mami kuat Malaysia. Jadi negara paling jauh daripada sampai ke atas. Dapat view paling depan.
shut